Alah ke aku ni, aku dah derhaka gunakan pineapple. Tu kita nak buat apa ni? Tunggu 20 minit. Buat dessert pula. Suka hati kau Kau ingat aku nong gaji kau. Petik-petik. Oh ya tuan, apa lagi tuan? Buat dessert. Baik tuan. Tengok dulu barang ada ke tidak. Jangan main-main. Ni apa? Tapi semua tak boleh rehat lagi. Kita kena buat peach cobbler. Siapa in charge dessert dekat rumah tu boleh buat yang ni. Korang ambil satu tim buah peach. Kita tak nak air dia, kita nak buah dia saja. Habis air dia aku nak buat apa? Aduh. Jom kita tengok kita ada tak buah peach. Okay guys, jom kita tengok. Inilah kedai Acehku. Inilah kedai Acehku. Baik, mari kita tengok. Ni apa? Alah, pineapple. Ni ada peach. Ni ada peach. Kita pakai inilah peach ni. Ni ada peach. Ni ada kita pakai pineapple juga nak guys. Kita buat dua. Dah mendahaka. Kita pakai nenas ke pakai peach guys. Mari kita mendahaka sekejap. Tak tahu kalau nenas sedap tak. Ini peach. Korang letakkan 1/4 cawan gula. And then tambahkan ni cinnamon ataupun serbuk kayu. Serbuk kayu. Kayan. Mari kita tengok. Marilah kita cari serbuk cinnamon, serbuk tara, dung 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 dung. Kau jangan main-main dengan aku ya. Kau jangan main-main dengan aku ya. Gula. Lagi. Okey, ambil 1 cawan tepung gandum. Lagi. And then garam sikit. Lepas tu 2/3 cawan fresh milk. Fresh milk. Dah expired? Belum lah. Sibuk kau. Susu kau yang dah expired tu. Pergi check ke doktor. Telur. 1 peruntuk kecil asam. Telur. Telur 1 guys. Habis 1 lagi nak buat apa? Kita kan nak buat 2 versi. 1 yang peach, 1 yang pineapple. Betul tak? Kita kena buat 2 portion. Alhamdulillah. Pakai 2 juga akhirnya. Kita tiba-tiba jadi berani. Essence vanilla. Ni action. Semua ada. Tapi yang paling aku suka yang ini. Alamak, dah expired. Takkanlah mati makan essence vanilla kan? Mati sebab apa? Sebab expired. Korang pun ramai dah expired kat dalam ni. Hidup je lagi. Dah. Bahan semua ada ni guys. Macam mana? Aiskrim vanilla ada. Aiskrim selagi ada benda semua dalam tu. Semua ada je. Dan sebut aiskrim. Aiskrim tu nanti nak buka puasa baru fikir ada tidak. Kau nak jagung, kau nak keladi, kau nak miang keladi, kau nak perasa cili, kau nak rasa cili bau, semua ada. Ni baru pukul berapa ni kau dah tanya dah aiskrim semua. Kenapa? Okay, jom. Sekarang ni kita nak asingkan peach. Air dia ni sedap ni. Buang. Berangan guys. Dia nak buat nenas juga. Ini bukan mendahaka nama dia ya. Ini namanya eksperimen. Tapi nenas ni dia tak boleh semua ni aku rasa. Dah 5, 6. 5 sudahlah. 6 lah. Dah lah kan. 5 lah 5. 6 lah. 6. Okey. Alamak. Lampu dah padam. Aku selalu ada spare. Yang ni Pak ni dah campurkan gula dengan cinnamon ni. Pak ni dah campurkan dah. So kita tabur. Dah masak. Sabar. Yang ni kita taruh ni dulu ya. Dekat atas nenas. Kita cuba nenas pula lah. Ni dia. Ini nenas. Ini peach. Ini peach. Ini nenas. Peach campur nenas. Penas. Letak ni tepi dululah. Okay, jom.
Kita tengok ayam kita, guys. Boleh je lah kan? Sos peri dah siap. Ya Allah, ya Tuhanku, sedapnya. Alamak, guys. Bawah dia macam tak masak. Atas dah masak. Sebab Kak Ruamin tak cakap pun. Terbalik-terbalik. Bawah dia tak masak, guys. So, kita masak baliklah 10 minit. Engkau macam mana? Yang ni nak terbalikkan juga ke? Kita tengok jap. Lah, aku malas nak terbalik-terbalik ni sekarang. Kejap. Pakai sebelah tangan, sebelah nak pegang ni, sebelah nak masak ni. Kau ingat aku apa? Peserta Olimpik. Tak masak juga bawah dia. Kita masak juga lagi lah Okey, sekarang kita dah settle ni. Dan kita nak buat dia punya tepung. Okey, ambil satu cawan tepung gandum. Okey, so sekarang kita buat satu-satu Kita buat untuk peach dulu. Apa dia kata? Alah, dah lupa. Berapa cawan tepung gandum? Okey, ambil satu cawan tepung gandum. Aku masak situ elok-elok ya. So malam ni aku panaskan aja, aku buka, aku ratah kau dulu. So sekarang ni kita nak tunggu ni atau kita nak concentrate masak ni dulu? Kau jadi kelang kabut aku. Mana aku punya whisk Whisk. Okay, dah cukup ayam ni kan? Kita dah boleh angkat lah ayam ni. Ayam peri. Tu dia, guys. Tengok pos baru KA. Nama partner kena petik. Alamak, iya ke? Tak boleh ada petik lah macam mana pun. Tapi jangan ada dalam ni. Aku tak boleh buat kerja kalau dia ada dalam ni. Guys. Aduh, nampak tu. Kak Ruamin serugam nama partner yang kita tengok. Takut aku kalau lecturer dah panggil. Hey, what's up guys? Korang nak resepi lagi senang ke? Resepi ni lagi senang. Aku rasa kalau Pak Ni buat pun, dia takkan membebel. Cuma perlukan 3 bahan. Hey, what's up guys? Korang nak resepi lagi senang ke? Resepi ni lagi senang. Aku rasa kalau Pak Ni buat pun, dia takkan membebel. Cuma perlukan 3 bahan. Pak Ni membebel ke, guys? Diamlah, tak naklah masak bebel-bebel kan. Baiklah, hari ini kita nak buat peach cobbler. Okey, ambil satu cawan tepung gandum. Kau jangan bergerak lah. Susah orang ada banyak iPhone 18 ni. Susah. Ni lagi nak jaga, ni lagi nak jaga, tu lagi nak jaga. Apa banyak-banyak ni. So kita masukkan. Baru cakap tadi tak nak bebel. Tak sampai 3 minit. Kita buat satu-satu Satu cawan tepung gandum, setengah cawan gula, 2 teaspoon baking powder, sikit garam, 2/3 fresh milk. Jomlah kita buat cobbler kita. Masukkan 2/3 susu, 1 biji telur dan sedikit esen vanila. Jom kita campurkan. Masak apa? Cobbler. Aku manalah tahu masakan nama-nama cobbler ni. Aku tahu rendang, masak lemak, kuih seri muka, apam bakar, sarang semut. Tahulah. Ada cobbler, peach cobbler pula ni, apa hal? Ni korang ambil 2 sudu butter, korang cairkan. Ayuh, butter nak kena cairkan. Okey, butter kita dah. Ui. Tak sia-sia angkat berat. Kena bancuh dia, tak boleh cenik tu.
penat lah. Penatnya. Dia kena tolak cili sikit. Penatnya. Apa tu? Apa yang meletup? Kau jangan meletup. Ha? Kau cair je lah. Janganlah meletup. Kau cair je sudah lah. Kenapa kau nak meletup pula? Okey, termasukkan butter yang dah dicairkan. Lepas tu kita letakkan adunan ni dekat atas. Ambil peach. Letak. Jangan dihancur-hancurkan. Bagai hatiku yang dah lama hancur. Okey, ini dia punya ni. Air letak sekali, kau jangan pandai-pandai ya. Kacau mix, biar macam ni saja. Oh iyalah guys, air dia. Ya, aku tahulah. Memang nak letak air. Air je tu. Memang aku tahu. Ingat aku tak tahu ke? Kan sabarlah sikit-sikit. Lama-lama jadilah bukit. Okey guys, sekarang ni kita masukkan. What's up guys? So it's weekend tapi semua tak boleh rehat lagi. Kita kena buat. Okey, so sekarang kita buat lagi satu untuk kita gunakan nenas pula. Salah ke aku ni? Aku dah derhaka. Gunakan pineapple. Dia guna pineapple KA. Kuah ni memang Pak Ni tahu ya. Daripada tadi lagi Pak Ni tahu. Memang lebih-lebih kuah ni kita letak. Pineapple pula. Nampak tu. Guys, dah boleh angkat ke ni? Dah boleh angkat ke? Macam cantik je kejadian. Dah boleh angkat kan? Guys, tengok ni. Terima kasih Kak Aming. Yang ini yang peach. Yang ada dalam tu pineapple, nenas. Dia tak ajar, Pak Ni buat je. Nenas tu biar dulu. Belum lagi. Dah lah. Dah lah guys. Dah. Nenas dah. Nenas dah. Wow. Kau boleh nenas aku. Cantik. Okay guys. Sekarang ni adalah peach cobbler. Tengok ni. Okay, sekarang kita angkat. Dia punya peach jangan lupa. Peach dia ni yang sedap ni. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Okay, so sekarang Pak Ni nak makan tanpa aiskrim dulu. Okay. Ya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Sedap. Sedap luar biasa guys. Sekarang kita nak letak aiskrim ya. Letak aiskrim vanila. Oh, bismillahirrahmanirrahim. Kan, boleh hidang di hari raya lah. Ini adalah derhaka. Resepi derhaka. Pak Ni tak guna peach, Pak Ni guna pineapple dalam tin. Sebab ada. So ini dia pineapple. Pak Ni nak makan dengan maple fudge. Pak Ni nak rasa sebelum letak aiskrim. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap juga. Pineapple pun sedap kan? Bismillahirrahmanirrahim.
Ini rasa pineapple dia tu. Kak Ramen, terima kasih bagi ilmu macam ni. Thank you so much. It's so sedap. Tak tahu nak cakap macam mana, guys. Terima kasih kerana menonton. Kalau anda suka video ini, jangan lupa untuk like, share dan subscribe. Kita jumpa lagi dalam video akan datang.